Assalamualaikum dan kita berjumpa kembali. Okey, baik, kita buka BTC USD. Okey, aku rekaskan sedikit beberapa perkara. Jadi kalau kita tengok dekat dalam daily ataupun H4 lah, H4 time frame, kau akan nampak di mana ada QML dekat bawah ni. Aku highlightkan saja just kat sini, kau kena cari dia akan TP kat sini. Aku akan teruskan sell sebenarnya aku ada sell lagi kat atas. Jadi kalau kau tengok dekat H1 masih lagi aku ada hold satu layer. Satu layer ni turun lagi ke bawah. Dia akan sentiasa turun. Sebab apa? Pertama sekali dekat sini kita dah nampak dia dah buat S1, S2. Tapi dia tak berapa nak sama. Jadi in case kalau yang paling bagus adalah sebab dia berlakunya RS flip dalam kawasan ni ada RS flip. So bila ada RS flip, dia biasanya lah RS flip ni nampak. Kalau kau nampak lah aku marking je kat sini. Ini adalah RS flip. Memang akan ada price berbolak-balik dekat kawasan ni ada price berbolak-balik di mana di situ halangan dia RS flip lah. So kalau ikut time frame besar dia akan tembus terus tau. Time frame besar ni lebih kuat. Sebab apa? Kalau kau tengok kat dalam daily, daily sebenarnya di sini dia dah buat resistance become support. Siapa nampak bawah ni ada buat resistance become support? Aku besarkan sikit lah. Ini adalah resistance become support juga. Aku tarik biru ni ke belakang. So dia dah buat resistance become support lah sebenarnya. Dia price patutnya akan kembali ke kawasan ini semula. Dia akan kembali semula. Sebab yang ini dipanggil rally base rally juga tau. So dia akan jadi resistance become support dan kemudian mungkin bagi aku lah mungkin price boleh pergi ke atas pula. Tetapi mungkin tak tinggi. Sebab kalau kau buka dalam weekly trend dalam masih keadaan menurun ni yang besar. Dia still menurun. Tapi kalau katalah minggu depan dia naik. Aku tak katalah benda ni akan jadi betul-betul inilah Tapi kalau katalah minggu depan dia naik. Ini contoh, aku bagi tahu just contoh saja ke mana dia nak naik. Okey, aku just tengok dekat daily ni, aku zoom out sikit. Okey, kau nampak ada candle doji. Di sini dia tak ambil lagi. So mungkin ada lagi penambahan kat sini di mana dia berlakunya R1 dan R2. Kalau kau perasan betul-betul ni satu baris yang sama ni. Big time frame. So hati-hati sebab kadang-kadang dia boleh pergi sini balik. Dia ambil candle doji ni, cucuk atas cucuk bawah ni. So ini adalah kawasan untuk sell, sambung sell. Bererti untuk monthly punya mungkin boleh jadi dia akan sell monthly punya big time frame. Maknanya bulan ke depan lah, bukan sekarang. So aku jangkakan dia akan habis sampai di kawasan kalau kat daily ni sampai kat resistance become support. Dan kemudian price akan pergi berpatah balik ke atas sehingga kawasan doji. Kemudian baru dia turun. Tapi sekiranya dia tak pergi, kau boleh cari buy je lah. Sebab benda ni kau nak kena hati-hati. Kalau katalah kau tengah sell, tiba-tiba kau kena SL, kau counter back buy. Kalau kau tengah buy, kena SL, kau counter back sell. Itu saja. Sebab price sekarang ni dalam keadaan yang sideways lah. Kalau kat dalam daily ni tidak ada price yang menjadi tembus, resistance dan juga support. So better lebih berhati-hati sebab kemungkinan besar akan ada banyak kemungkinan yang akan berlaku. So kita tak boleh nak kata dia akan sambung buy ataupun sambung sell. Okey. Baik, itu saja.